Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izzah Hadira binti Sa'adun bernombor metrik T202511116601. Hari ini saya akan bentangkan tajuk berkaitan dengan residential and day treatment. Apa itu probasi? Probasi adalah hukuman mahkamah yang membenarkan pesalah juvenil kekal dalam komuniti di bawah penilaian seorang pegawai probasi, tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan mahkamah. Program ini merupakan alternatif kepada penempatan institusi yang bertujuan untuk menjaga penempatan juvana dalam komuniti, bukan di penjara. Terdapat 3 jenis program utama. Pertama sekali ialah group home atau dikenali sebagai rumah berkumpulan. Group home ialah kediaman kecil yang menempatkan 13 hingga 25 remaja. Remaja tinggal bersama dalam persekitaran yang lebih terkawal dan dipantau oleh kaki-tangan. Antara matlamat utama group home ialah membantu pelajar-belajar berdisiplin dan kemahiran bersosial serta memberi persekitaran yang terkawal. Seterusnya ialah Day Treatment Program atau dikenali sebagai program rawatan harian. Program ini tidak melibatkan kediaman, tetapi pesalah hanya hadir pada waktu siang dan pulang pada waktu malam. Program ini juga melibatkan sesi kaunseling dan program pemulihan. Matlamat program ini ialah lebih menjimatkan kos dan ia lebih sesuai untuk pesalah yang masih boleh dikawal dalam komuniti. Yang terakhir sekali adalah Wilderness Program atau dikenali sebagai program belantara. Program ini melibatkan aktiviti kelangsungan hidup seperti di kawasan hutan atau laut. Contohnya Outward Bound. Remaja akan menghadapi cabaran fizikal dan mental melalui aktiviti luar. Matlamat program ini adalah meningkatkan keyakinan diri dan membina daya tahan remaja. Mengikut statistik penting, seramai 60,227 remaja telah ditempatkan di sekitar 2,000 kemudahan kediaman di Amerika Syarikat dengan kadar tahunan sebanyak 173 per 100,000 penduduk, penurunan sebanyak 40% bilangan tahanan juvenil dari 1997 ke tahun 2013 dan kos adalah tinggi. Sebagai contoh, di California sebanyak $115,129 per tahun setiap remaja dengan purata tempoh selama 25.9 bulan. Kesimpulannya, residential and day treatment memberi peluang kepada pesalah juvana untuk berubah melalui pemilihan, bukannya hukuman semata-mata. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.